Saya sambung diploma multimedia kreatif. Agak-agak okey ke untuk masa depan saya ni? Dia tanya ni. Aduh, dengan zaman AI sekarang ni. Kau tahu tak ChatGPT? Image 2.0. Okay. Sebenarnya macam ni tau. Dunia sekarang ni kita memang dah bergerak terlampau laju. Intelligent dah tak ada value sebenarnya. Intelligent ni adalah kebijaksanaan. AI dah boleh buat. Even technical intelligence, coding pun AI dah boleh buat. Apa benda yang mahal? AI tak ada dua benda. Intelligent, IQ dia ada, Alhamdulillah. Tapi AI tak ada EQ dan juga SQ. Inilah membezakan manusia dengan AI. AI ada intelligent conscious, IQ. Tapi dia tak ada EQ, emotional conscious. Apa maksudnya? Manusia ada emotional. Dia tahu waktu bila dia nak give and take, waktu bila nak kena garang. AI tak tahu, robotik guys. So, kita kena gunakan intelligence yang AI ada ni, combine dengan emotional conscious kita dan kita akan dapat wisdom. Dan satu lagi benda yang AI tak ada adalah SQ, spiritual conscious. Maksudnya, kebijaksanaan dari sudut agama. Ada setengah benda yang AI nak buat, mungkin dia melanggar hukum syarak, melanggar kita punya agama. Jadi that's why, kalau awak takut contoh dalam kes graphic designer sekarang ni, tools bersepah, awak boleh buat macam-macam gambar, macam-macam video. Sama ada video yang membantu ataupun merosakkan lagi. So awak kena gunakan emosi. Benda yang AI tak ada sebenarnya adalah emotional. Sebab tu ads yang convert, video yang convert, semua adalah video yang beremosi. So awak kena gunakan AI tapi campak emosi manusia dalam tu. Barulah AI jadi power. Dan kemudian awak gunakan spiritual conscious awak untuk alignkan dengan demografik Malaysia. Mesti ada angle yang awak boleh tackle dari sudut spiritual, angle yang awak boleh tackle dari sudut emotional, yang mana AI takkan boleh tackle sebab dia tak faham EQ dan juga SQ. So kalau awak tanya saya, AI sekarang ni sama je macam zaman 2000 yang mana kita start guna Google. Oh, sekarang buat apa? Sekarang Google je. Nak buat apa Google je. Sama macam sekarang. Sekarang apa? AI je. Tapi still takkan boleh replace manusia sebab AI ada intelligent tapi tak ada emotional dan spiritual. So jangan risau dek, awak kena berevolusi. Tu je. Jangan takut, jangan segan. Kalau malu, duduk bagan. Kalau nak belajar, tekan link bio. Jumpa dalam video seterusnya. Zas.